Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik baca kitab Furu'ul Masail. Kita baca bab najis, ya. Bab najis, bab yang membahaskan mengenai najis dan cara-cara membersihkannya. Najis terbagi pada 4 jenis, ya. Najis 4 jenis, iaitu najis berat, najis mughallazah, najis pertengahan, najis mutawassithah, dan najis ringan, najis mukhaffafah. Yang keempat, najis yang dimaafkan, ya. Jadi 4 jenis najis. Najis tapi dimaafkan. Jenis najis berat, najis mughallazah ialah anjing dan babi. Dan yang diperanakkan oleh atau melalui kedua-duanya atau salah satu di antara keduanya. Mana kalau kita lain tu sebut anjing dan babi dan keturunan anjing dan babi. Itu najis mughallazah, keturunan dia. Mana kalau biri lahirkan anak anjing, tu najis jugalah. Walaupun lahir di biri. Yang keduanya, najis pertengahan, najis mutawassithah. Pula ia darah, tahid dan seumpamanya. Najis mutawassithah ni banyaklah, macam-macam lah deh. Yang ketiga najis ringan. Najis ringan, najis mukhaffafah ni ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang belum lagi memakan makanan berat kecuali susu ibunya dan belum berumur 2 tahun. Mana najis mukhaffafah, najis ringan, air kencing budak lelaki yang umur kurang 2 tahun yang tak makan selain susu ibu, ya? Ini keringanan untuk anak lelaki. Anak puan tak termasuk deh. Ingat, anak puan tak termasuk. Yang keempatnya, najis yang dimaafkan pula ialah najis yang sedikit sehingga tak dapat dilihat oleh mata biasa dan bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir semasa hayatnya. Ini definisi untuk najis, 4 jenis najis, right? Mana kalau kita ambil najis dimaaf macam lipas tu, dimaaf ke tak? Dia tak berdarah tau. Kita dimaaf lah benda-benda gitu. Macam semut, dimaaf kan? Cara membersihkan najis. Yang pertama, najis berat. Membasuh 7 kali, 1 kali antaranya dengan menggunakan tanah, ya. Najis mughallazah, najis berat ni kita kena basuh 7 kali dengan air, kemudian salah satunya air tanah. Air tanah boleh bubuh kat mana-mana, soh belaka. Biasa air tanah ni kita bubuh kali yang pertama lah, lazimnya untuk mudah betul kita bersih dengan tanah sekali. Dia asasnya najis mughallazah ni basuh 7 kali. Bukan istilah samak dah. Samak tak betul. Tapi sekarang kita panggil samak dah. Samak tu tak betul. Basuh 7 kali. Ha? Sertu. Bahasa sekarang ni abang dah tahu bahasa itu ni. Sertu Tapi asasnya dah kita sebut basuh 7 kali dengan air suci dan salah satunya dengan tanah lah. Dalam 7 tadi. Okey, asas. Mana-mana. Bukan kena mula-mula. Tak mesti. Mana-mana. Kalau kita belah tu, ya kali ke-7 dengan tanah, kena basuh tanah tu pulau. Comel kali pertama lah. Tapi sebelum nak basuh tu, kena buanglah air najis tu belaka. Yang kedua, najis pertengahan, membasuh dengan air sehingga hilang segala warnanya, baunya dan rasanya. Mana najis pertengahan ni kena basuh dengan air mutlak lah. Kena hilang warna, bau dan rasanya. Ya? Rasa ni payahlah sikit. Ya? Tapi kalau kena najis kuning kata orang, pasti warna kuning tu hilang. Ya? Bau, pastikan bau hilang. Selagi ada warna, ada bau, ada rasa, menajis basuh tu belum suci. Okey? Najis ringan. Najis anak lelaki tadi, budak lelaki yang umur sebelum 2 tahun tadi,
memadai dan dipercikkan air ke serata tempat yang terkena najis berkenaan tanpa perlu mengalirkan air padanya. Mana kalau budak umur 2 tahun ke bawah dia kecing, ya, latar-latar kata, comel kita lak lah dulu, kita lak dulu, lepas tu rinjih air, cukup dah. Okey, kita tak boleh pasal air kecing wala kanak-kanak tu pun dia buah hacing. Kalau kita rinjih air lak, hacing tinggal situ lah. Ni bab ni panjang sikit dah. Bab ni panjang sikit ni. Ini kitab ni Furu'ul Masail dia bincang soal dan jawapan. Soalan dan jawapan dah. Tuan berkenal pasal tu, pasal jarang ada kitab macam ni. Soal jawab dia ada. Soalan dia, apakah bahan yang boleh digunakan untuk membersihkan najis? Apakah bahan yang boleh digunakan untuk bersihkan najis? Kita tahu belaka daripada asasnya, tapi saja kita ulang kaji semula. Takut kadang tersalah faham masa budak-budak dulu. Jawapan dia, di antara bahan dan alat yang boleh digunakan untuk mencucikan najis ialah dengan air yang mutlak. Kita tahu air mutlak, tapi kita faham tak definisi air mutlak? Apa dia air mutlak? Di sini air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Mana air mutlak ni dia suci, mana kita boleh minum. Dan dia ada kuasa untuk menyucikan. Macam sabun lah, kuasa untuk menyucikan dia ada. Satu lagi ada air yang disuci, tapi tidak boleh diguna untuk menyucikan. Macam air mustakmal, dia suci. Air mustakmal tu kita boleh minum, tapi tak boleh guna untuk menyucikan benda lain. Okey? Kena biar faham molek tu. Tadi air mutlak, batu atau seumpamanya, dia sebut begitu. Bahan untuk menyucikan air mutlak, batu atau seumpamanya. Mana dia buka ruang tu. Bukan air dan batu saja. Mungkin ada khilaf ulama lain selepas pada ni dah. Walaupun untuk tujuan membersihkan kencing dan berak dengan mengikut syarat-syaratnya, seperti hendaklah air yang digunakan untuk bersuci itu dicurahkan ke atas tempat yang terkena najis. Jika air itu sedikit, janganlah benda bernajis itu dimasukkan atau dicampurkan ke dalam air. Berlainan halnya sekira air itu banyak sekira melebihi 2 kolah. Mana kalau kita basuh air ni sikit, air dalam besen, ada kain yang kena kecing, jangan gerendam air dalam beldi begitu. Pasal air dalam beldi tu air yang sedikit kurang dari 2 kolah. Tak boleh lah kocok-kocok dalam beldi kita akak sidah lah, tak boleh. Dia tak menghilangkan najis. Kecuali air dalam sungai, air yang mengalir yang banyak lebih 2 kolah. Boleh lah kita ambil kain kena kecing, dicelup dalam sungai, ganyan-ganyan je, hilang bau, tak ada rasa, bersih. Okey, itu bezanya. Biar faham molek, air 2 kolah dengan air yang sedikit kurang dari 2 kolah. Ramai orang basuh tak reti. Dia bagi celup dalam beldi je. Celup, pura-pura pun sidar. Dia kalau pakai semayang, tak sah semayang tu. Benda kecil je kita nampak, tapi kan kita tak beraloh. Bab agama kita tak beraloh. Abah suka kitab Jawi lama ni, ulama silang ni, pasal dia beraloh dan mencatatkan hukum, istilah dia guna dia beraloh. Gitu. Maka tidak akan menjadi najis air tersebut selagi tidak berubah bau, warna dan rasanya. Maka boleh digunakan untuk bersuci dan akan menjadi sucilah sesuatu yang dibasuh itu. Asal dia dalam bersih najis ni kena hilang apa tadi? Bau, warna dan rasa. Kena ambil 3 benda ni dah. Bau, apa dia sebut tadi? Bau, warna dan rasanya. Adapun daging mentah, ada daging mentah yang telah dibasuh beberapa kali dengan air basuhannya, masih lagi kelihatan kemerah-merahan. Selepas itu, jika daging tersebut dimasukkan dalam bekas air yang sedikit, sekira kurang daripada 2 kolah,
dan air itu bertukar warna menjadi kemerah-merahan darah, ia dimaafkan. Ya, ini termasuk dari istilah perkara yang suka untuk menghilangkannya. Mana biasa daging ni apa itu basuh, setiap kali dah basuh darah tak habis juga. Ya, mana kalau contohlah saja basuh 3-4 kali dah darah ada lagi, darah tu ke dimaafkan. Ya, gitu. Apa faham gitulah. Pasal kesukaran untuk habiskan darah tu semua sekali, nak buang darah semua sekali seolah macam hampir mustahil lah. Payah. Ayam. Buana? Ayam. Sama ayat Keluar darah. ayat sama lah. Mana kita dah basuh, zahirnya dah bersih dah. Tiba-tiba lepas sipang tu keluar darah sikit tu, warna merah tu, dia dimaafkan benda gitu. Kena faham mulai. Pas Islam pun tak mau menyusah berlebihan. Dah 3-4 kali dah basuh, darah tak habis juga lagi, nak kata guana. Soalan, apakah yang dimaksudkan dengan bangkai dalam pengertian syarah? Apa maksud bangkai? Jawapan dia, semua binatang yang mati tanpa disembelih mengikut hukum syarah ada dianggap bangkai. Dan hukumnya ada najis walaupun binatang yang dimakan dagingnya. Mana binatang ni yang tak sembelih ke najis belaka lah. Bangkai belaka. Yang tak sembelih. Walaupun ayam pun kalau mampu langgar kereta, dia bangkai. Okey. Binatang tidak dimakan dagingnya jika disembelih mengikut syarak sekalipun dan mati ia kerana sembelihan itu tetap dikira sebagai bangkai. Mana kalau binatang kucing katakan kita sembelih, dia mampu kerana sembelih ke bangkai juga. Okey, faham istilah bangkai ni? Maka seluruh anggota badannya, bulunya, kukunya ada najis. Mana apa ayam bangkai tadi, semua-semua tu najis belaka lah. Ada pun bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya semasa hayatnya seperti ikan dan belalang adalah suci. Mana bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya semasa hayatnya, masa hidup, darah macam tak berdarah lah. Itu suci. Soalan, tembikai atau pasu yang diperbuat daripada tanah bercampur najis, adakah dianggap najis? Tembikai, pasu yang diperbuat dari tanah tu campur najis, adakah dianggap najis? Tembika, pasu, bukan tembi Cina. Dah bukan dah. Tekan gua ni. Okey dah, tak apalah. Jawapan dia, bekas yang dibuat dari tanah yang bercampur dengan kotoran tahi yang jelas hukumnya seperti tempayang, guri, pasu, ceret dan seumpamanya ada suci setelah dibakar dengan api dan dikeringkan. Tidak menjadi najis apabila makanan yang basah dimasukkan ke dalamnya dan sah pula untuk dibuat jual beli. Mana awak pasu, kadang walaupun capur teh ayam sikit sebanyak dalam tu buat pasu, selesai pasu tu ke bersih. Ini kitab Furu'ul Masail. Pendapat ulama ni abang tak tahu. Abang malas nak bincang banyak pendapat lah. Takut kita keliru. Abang tak tahu lah orang lain, orang kelas hebat boleh. Abang ni orang lemah. Abang tak mampu. Saya macam ni, macam di atas dinding. Atas dinding ada tai hijau, ada tai burung. Orang ngecat main ngecat je. Sapu dengan tai tu. Najis tak? Abah tak berani jawab. Abah dah jawab benda kita, Abah tak boleh jawab pun. Tapi bagi Abah kalau rujuk pada pendapat macam ni, soal macam tak najis lah. Dinding. Tapi pasal comelnya basuh dulu sekali. Dinding. Kecomel nak cat tu kan. Biasa orang bersih dulu dinding tu. Dia bersih tu. Basuh dah. Dah apa lah bersih. Dah betul. Dah penyapu je kadang. Sisa tu ke dimaafkan lah. Enggak begitu. Kita pemudahkan benda yang payah begitu. Benda payah kita cuba pemudahkan sikit lah.
Sama juga halnya seperti pinggan dan mangkuk yang digunakan untuk hidangan dan tidak najis makanan yang dimasukkan ke dalamnya. Pinggan mangkuk dia begitu juga lah. Kau campur najis. Tapi abang tak faham juga. Mesti tak apa biarlah. Tanah yang bercampur najis dan kotoran juga harus dan boleh untuk dijual beli, harus dijadikan bahan binaan walaupun untuk membina masjid. Termasuk lantainya dan sah bersolat di atasnya walaupun tanah tanpa berlapis. Kata setengah ulama, harus juga digunakan untuk binaan bangunan Kaabah Al-Musarrafah. Dia begini, mana tanah campur najis sikit, dimaafkan. Ya? Mana boleh buat jual beli. Tapi kalau tahik, 100% tu, itu tak boleh buat jual beli. Barang najis tak boleh buat jual beli. Tak boleh jual beli. Tak boleh. Kau capur tak apa. Kalau tak yang ladang tak ada. Dia jual. Tak boleh jual beli, tak boleh. Hukum tak sah. Haram jual beli, tak boleh jual beli. Kita pun tak boleh beli. Tak boleh Lepas tu kadang-kadang dicampur ke tak? Biasa 1% tiap ayam. Tak boleh jual beli. Hanya pasal kau nak beli macam sekam padi. Faham? Gati tiap ayam. Tapi kau nak kira sebagai upah dia tu. Pasal tu kalau nak beli betul, beli direct dengan tuang tu, jangan kat jual beli, ke bayar upah. Kita orang beli ayam banyak, dia ada jual tiap ayam, tapi dia pun kena faham lah, tak boleh jual beli, tak boleh akak jual beli lah, terbayar upah dia kau. Gitu. Gitu boleh lah. Kita taklid lah sikit. Kita takwil. Kita takwil. Tak boleh beli. Mana kalau kita pergi akak jual beli, sahih haram lah. Itu pendapat Abah lah. Abah faham gitu setakat ni. Soalan. Peluh yang keluar daripada badan Nabi Muhammad SAW dan air liurnya ada dikira suci atau najis. Jawapan dia, mengikut kau yang muktamad, peluh dan air liur Nabi Muhammad ada suci. Soalan, bagaimana kau pula dengan peluh dan air liur para Nabi dan Rasul yang lain? Jawapan dia, ada setengah pendapat mengatakan najis dan ada setengah pendapat yang lain mengatakan suci, sama seperti Nabi kita Muhammad SAW. Pendapat Nabi lain. Itu ini pendapat kita ni, apa tak tahu kat selama ni apa pegang. Ni selama ni apa pegang peluh air liur ni suci. Mana bukan Nabi lagi lah. Dia tak faham, tapi ni pendapat dalam kitab ni. Biar kita buka minda. Tak apalah. Kita tak. Lepas tu ada. Tak ada dah setakat tu. Tak ada pernah. Apa ni liur dengan orang biasa. Hatilah tengok. Oh tak ada. Berhenti situ je. Berhenti situ je. Nanti kau ada tahun apa ni, biar dulu tengok ni. So itu untuk mainkan. Dari kebun kan. Okey. Soalan. Apakah hukum minum susu binatang yang hidup di dalam hutan? Bagaimana pula dengan susu keldai, susu kuda, susu musang dan susu binatang yang dimakan dagingnya? Jawapan, semua binatang yang boleh dimakan dagingnya dan masih hidup ada suci susunya dan halal diminum. Mana binatang yang boleh dimakan, susu dia masa dia hidup ni lah. Susu dia boleh minum, boleh makan, halal. Dan sah menjualnya. Sementara binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, haram susunya, lagi najis hukumnya kecuali susu manusia. Okey. Binatang yang haram dimakan, susu dia haram juga. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh jual beli.
Abang tak tahulah kalau jual obat banyak sangat jual susu rimah. Abang tak faham susu rimah tu apa benda. Dia nega susu rimah. Ada khasiat dia. Abang tak tahu. Bimbang tak susu rimah sungguh. Apa dia? Cina, kebetulan Cina. Rimah. Tapak kaki beruang. Tak, tapi kalau susu rimah hok Cina tu lebih dia kulak. Rimah Cina. Susu dia tu lebih kulak. Kalau kulak susu rimah tak apa. Tapi susu rimah sungguh. Orang Melayu takut guna susu rimah sungguh. Tu apa bimbang. Memang. Kita tak kira benda ni. Rimah ada ni pupuk kau. Ada. Tak tahu. Apa dah. Lagi pergi susu rimah. Dah kira sekarang bini dengan molek dah. Ni hukum dah kita sebut begini. Kita tak tahu. Takdir ada orang boleh jinak rimah, boleh perah susu. Mereka tahu orang hebat. Orang Melayu kan, bangsa yang hebat, dia boleh buat belaka. Jadi kalau takdir ada orang perah susu rimah, kemudian dia jual, hukum dia haram. Dia bukan susu rimah ni saja. Susu binatang apa? Hak kecil, hak tak boleh makan hak kecil. Binatang apa agak-agak lagi? Musang baru tahu boleh makan kedok ni. Seolah macam Musang tak boleh makan. Ya tak boleh makan. Kita tak makan. Tapi kita ni sebut seolah musang ni binatang boleh makan. Pasal musang ni dia makan apa? Makan buah kayu je. Abang tak tahu. Dia makan binatang. Ayam makan. Ayam kan? Ayam makan kau? Ya. So. Tak apalah. Dia macam kucing ya. Abang tak faham. Abang tak faham jugalah. Ya? Tapi kalau hebat, kalau susu rimah, hebat susu singa ni tau. Susu singa. Tapi susu singa tak sebut. Susu rimah tak sebut. Dah pasal Malaysia ni, singa tak ada. Malaysia. Tak Malaysia ke? Tak, ni hak susu rimah ni abang sebut bukan dah kita. Abang sebut ada tok bomo jual susu rimah. Jadi kalau betul susu rimah sungguh, hukum dia haram dan tak boleh dimakan. Nah, itu jasahnya. Okey? Kalau berjumpa tanya sekali rimah yang mana. Boleh kau. Okey, soalan. Apakah kesan basah yang terdapat pada dubur dihukum sama dengan basah yang terdapat pada faras wanita? Tidak dihukum sebagai najis melainkan yang terdapat di bahagian dalamnya. Soalan tu Tapi lari tu lah. Apa dia? Dia tadi bincang jauh sangat lari. Dan ni bab tajuk dia bab najis. Tajuk asal besar bab najis. Dia pergi sesuai masalah lah. Jawapan dia, jika sekiranya basah yang terdapat pada dubur itu diyakini keluar dari bahagian dalam duburnya, maka ia dikira sebagai najis. Tetapi jika sekiranya basah itu datang daripada luar, maka tidak dikira sebagai najis, bahkan suci. Faham tak bab najis ni? Bab ni? Faham tak agak-agak? Dia anggota manusia ni bagi pada dua, zahir dan batin. Hak zahirnya hukum dia bersih. Kalau basah daripada luar, suci dan bersih. Tapi kalau air keluar dari dalam, basah terbari di dalam. Contohlah kicik kita tu. Macam tu najis. Baik? Biar faham molek. Kena air liur tu kira dalam dia luar. Air liur tak benulah. Selama ni apa pegang air liur lagi? Kalau hidung ni ingung. Bagi apa? Suci setakat yang abang nak pegang. Dan seluruh masyarakat Malaysia ni pegang benda tu suci. Inguh dengan air liur ni lah. Tapi dah kita ni sebut seolah macam najis ha. Nampak tak? Dia tak sebut air liur tadi sebut apa? Air liur tau. Air liur peluh. Abang kata dari dalam kan? Air liur abang masih pegang setakat ni lah. Abang pegang tak najis. Air liur bukan dari dalam. Air liur duduk di lidah, di mulut je. Bukan dalam. Mulut kita ni, ranga tu, itu anggota zahir lagi. Kau mari tekak tu baru batin. Okey dah? Biar lebih kurang gitu abang fahamnya. Tapi kalau salah tak apalah dah.
Kita dia ini sebagai asas kita benda ni, ilmu ni kita ulang kaji semua, ya. Pendapat ulama A tak sama, ulama B, ulama C tak sama. Abah pernah baca kitab ni bab apa, bab masbuk muafiq. Abah di situ abah keliru, abah baca keliru semua bab masbuk muafiq. Pahala ni abah malah baca balas semua. Ibn Hajar dengan Syekh Ramli balas semua. Ibn Hajar kata A, Syekh Ramli kata B. Dia gitu semua. Jadi akhirnya abah keliru. Abah tambah tak tahu nak pakai Malaysia. Jadi pendapat ulama dia banyak. Abah pun dah terdengar lah orang tanya seorang mufti bab hukum. Agaknya orang pergi orang hebat, abah tak tahu. Apabila orang tanya soalan mufti waktu beri 7 buah kitab. Kitab A kata gini, kitab B kata kitab C. 7 buah kitab. Lepas tu orang ni balik lah. Balik mendengung rumah 7 pendapat nak biar Malaysia. Lepas lama pergi jumpa mufti semula. Dia nak ikut Malaysia ni. Baru mufti bagi penjelasan mana yang mutamak ni ikut ni kata soal begitu. Barulah lega dia balik. So kita sebenarnya kalau main keliru, kita contoh kita belajar Pak Mazhab, kita keliru sebenarnya. Confuse was-was semua hidup kita ni. Ya? Jadi kalau boleh tak usah banyak pendapat sangat tambah pening tadi. Ya? Balas sikit apa, balas banyak tambah. Soalan, adakah tanda-tanda yang membezakan antara basah faraj yang dianggap suci dan basah yang dianggap bernajis? Kita nampak benda ni kecil tau. Benda kecil benda tapi besar benda ni. Pasal orang nak semayang boleh basuh batal semayang. Ulama dia teliti, dia beraluh, dia bincang belakang benda khotak-khotak ni dia bincang. Jika kesan basah yang terdapat pada farah itu hanya disebabkan oleh campuran antara mani dan peluh, maka ia adalah bersih. Pasal mani boleh bersih. Peluh duduk luar. Ni peluh sini bersih pula. Apa dah faham kat ni? Tetapi sekiranya basah pada farah itu disebabkan air yang keluar dari dalam faras, ia adalah najis. Banyak orang puan tahulah air dari dalam atau air dari luar. Asal dia begitulah. Air yang membasuhi faras yang dimaksudkan di sini tidak termasuk air yang keluar sebelum ataupun semasa melahirkan anak. Ini termasuk air ketubang, tak termasuk dia tu. Air ini dikira sebagai najis. Apa jua cecair yang keluar daripada anggota badan walaupun melalui tempat yang tidak wajib dibasuh, seperti muntah yang keluar melalui mulut, hingus yang keluar melalui hidung dan seumpamanya, dikira sebagai najis kerana ia keluar daripada dalam badan. Atau hingus tu apa dah confuse lagi, tak apalah. Kita baca je. Dah hingus ni dari dalam kepala. Dah kohok. Dah bukan, biarlah pendapat ni. Kita belajar menghormati pendapat ni. Itu je lah. Kita nak ikut hal lain lah. Soalan, sakit baki darah yang masih terdapat pada tulang atau yang keluar melalui orak-orak halus yang terdapat di dalam daging, adakah dikira najis ataupun tidak? Jawapan, darah yang mengalir ada dikira sebagai najis. Tetapi jika sekiranya ia ada sakit baki darah yang sukar untuk dihilangkan dan keluarnya pun pula sedikit saja, maka ia dimaafkan. Ya? Tulang tu lah. Darah kalau banyak tu najis lah. Tapi kalau lepas kita basuh keluar darah sikit tu, kita dimaafkan. Itu asal lebih kurang. Soalan, adakah air kencing dan muntah syaitan itu dikira bersih? Ini kerana Rasulullah SAW tidak memerintahkan umat-umatnya supaya membasuh telinga setiap kali terjaga daripada tidur. Dan tidak pula memerintahkan supaya membuang sisa makanan yang dimakan oleh orang yang tidak membaca bismillah di awalnya. Pada paham salah ni sebenarnya. Memang ada syaitan yang beri bangun. Betul lah tu. Dah kecil tu banyak basuh dah. Ada soalan dia. Tak wajib dah basuh.
Saya kecing. Saya datang atas makanan kita kecing. Datang makanan mutuh. Kita tak baca bismillah. Lepas makan saya kita baca bismillah. Syaitan ni mutuh balik makanan tu. Jadi makanan tu najis ke tau? Tu soalan sebenarnya. Biar faham dah. Mana kitab macam ni, khoteh tu dia bincang. Abang baca kitab ni asal nak buka minda. Biar kita buka minda sikit. Ada pun yang dimaksudkan kencing dan muntah syaitan seperti mana terdapat dalam sebuah hadis. Bukanlah maksud kencing dan muntah seperti mana yang kita fahami. Okey, faham tu? Jika sekiranya ia maksud kencing yang sebenarnya, sudah pasti kita diwajibkan membasuh telinga. Begitu juga halnya dengan muntah. Ia bukan dianggap muntah yang sebenarnya. Mana hak kencing setan tu, muntah setan, tak wajib basuh lah. Pasal tu berada di alam gaib, bukan alam nyata. Okey? Jika kencing itu ada kencing yang sebenarnya dan tempat yang kena kencing itu pula ada di dalam telinga dan tidak pula melimpah sampai keluar, ia dikira sebagai batin dan tidak perlu dibasuh. Wah, ni pun berdak faham juga ni. Seolah-olah, seolah-olah orang masuk air kecil dalam telinga kita tu, setitik. Wajib basuh ke tak? Dia tak wajib basuh, dia lah batin tu. Seolah begitulah. Orang dia sering kan, cocok air kecil setitik dalam telinga kita. Tak mengalir sampai keluar. Ia dimaafkan. Sama lah salah makan babi. Sama macam salah makan babi. Salah makan babi tu. Bukan nak situ perut. Nak macam masuk perut. Nak kucai kan? Dia bukan nak tujuh kali. Panjang lagi ni. Okey. Dia orang kapi. Cerita orang kapi. Jadi baru masuk Islam. Terus selama ni rumah dia dengan anjing, dengan babi. Kan? Jadi nak satu rumah nak kena basuh. Soalan. Bila nama dah nak tanya tapi setakat dengar kau tak berhati je. Dengar kau ulasan ustaz. Kita tak apa lah kita hidup dalam keadaan Islam. Kita tak nampak tapi kalau orang yang baru masuk Islam. Selama ni. Okey. Apa tak boleh jawab ni. Orang yang bukan Islam. Dah yang nikah dah. Nikah dah agak ada anak besar. Dah lepas masuk Islam kan nak nikah pula. Okey. Dia orang dia kafir. Dia masuk Islam. Sekeluarga masuk Islam ni kata. Maka nikah masa kafir diterima dari Islam. Tak perlu nikah semula. Setakat ni itu yang abah pegang. Abah faham setakat gitu. Kecuali seorang masuk Islam. Apabila seorang saja masuk Islam, maka perkahwinan tu putus. Kalau seorang saja masuk Islam, putus perkahwinan. Dia bercerai, pisah. Gitu. Okey. Boleh satu, bab tu. Marang nikah Kristian contohnya. Hari ni masuk Islam. Marang baru kan. Kau ada anak marang baru. Nak nikah balik tak? Tak perlu dah. Dia diterima nikah dalam kafir jahiliah tu terima. Okey. Ke pi faham gua mana? Tak apa, pi tanya tu. Ada. Bukan nak uji nak. Nak teh. Pasal nak teh je ni. Jangan teh. Apa bukan ustaz Jika okey. Begitu juga jika sekiranya muntah itu dikira sebagai muntah yang sebenarnya, jika kita andaikan ianya berlaku di luar pinggang yang berisi makanan, maka sebab itu sisa makanan itu tidak perlu dibuang. Panjang ni, kita sambung semula lah, kita pergi setakat ni. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.